Kenapa? Dengan anjing. Aduh. Tak langgar, tak kena. Tak kena, dia keluar pada semak terkejun ke pagi. Kurang ajar. Okey, geleset lah. Motor tak ada apa? Kenapa apa saya kira pecah. Tuan calak sikit. Wah, kampung banyak anjing ni. Tak, lalu jalan Kelanang. Oh, Kelanang. Allah. Jauh kan sikit. Ya, panas. Hujan. Tak hujan je tadi sini? Tak. Dekat Sarjana, dekat Teluk Panglima hujan. Sini daripada sana naik gelap je. Kapal ni hilang. Hujannya kat sana. Kenyai-kenyai tapi lebat. Oh, ni kalau jatuh ni lebat betul ni kata ni. Hilang. Hilang. Bahang ni kan. Nampak macam hujan. Dia hujan kot petang. Bagus pokok ni. Dia redup kan. Cantik dia hidup. Melebar tapi dia rendah. Atasnya potong. Oh, dia tu endang kan. Yang meloncor tu potong. Endang tak? Dia kembang lah. Cantik. Tapi nak kerja menyapu lah daun dia. Itulah. Pagi-pagi dia dulu, sampai sini dia dulu lah. Menyapu dia. Buah dia kalau besar-besar sedap. Manis. Tak sempat lah. Burung. Burung, monyet. Ada monyet ni. Tak. Tadi duduk seekor naik ke atas tu. Sampai kemari. Je. Kita jolok dalam kayu pun saja je dia. Tak takut pun ni kan. Lagi dia agah pula kita. Dia lapar tu. Tak, seekor ni memang macam tu. Dia tak takut orang. Dah biasa tak? Ha. Dia tak kacau barang kita tak apa. Dia kira-kira kebun Cina ni. Kalau Buat pulasan, rambutan tak betul. Buat pulasan tu sih. cuma putih-putih habis. Baru nak mencelah tu ada isi dia cukup. Habis. Kalau perasan kecil pun manis kan. Rambutan tak ada. Nak kena tunggu ke. Ni ada sepokok pulasan sini ah. Dia dah pajak. Mana yang tak dapat ke dia, dapatlah kita. Takkan nak nunggu dia je tak. Tapi durian dia tak usik bang. Oh tak usik kan. Tak usik. Baru tempat lain bunga pun dah habis kan. Dia usik. Dia durian tak usik. Hari tu dia banyak durian kan. Banyak monyet tak usik. Bagus pula. Ya, tepi-tepi ni banyak durian lah. Ya sampai ke belakang. Mengasuh jugalah ni tepi-tepi kalau dikutip kan. Baling sini 2 biji dia baling. Cina punya. Orang sini. Dia ni kedai motor kat Banteng ni kebun ni. Wah. Masing-masing. Ni yang tepi-tepi ni tepi-tepi ni kan. Keluar pagar punya ni. Kita lah makan. Baik ini dah. Dia tak ambil. Dia suruh kita ambil. Hari tu hujung lah. Orang-orang taman tak tahu lagi. Orang baru lah. Orang taman tak tahu. Dia nak ambil pun takut kan. Ya. Dia jadi flower habis kan. Boleh kerja kan. Dia Yalah. suruh kita bawa kereta pergi sana.
kawan, pergi angkat kereta pergi hujung mana? Tu, pokok itu. Wah. Banyak wah. Jatuh bawah. Biji ada kan? Ni tepi-tepinya. Ini ya. Jatuh lu angkat jangan kasih orang curi dia cakap. Ya, saya tak langsung kita boleh jaga. Nampak tak boleh tahu orang luar ke orang dalam kan? Dia kalau datang sini, dia tak masuk dulu bang. Dia tengok dia punya pagar dulu. Sampai ujung mana? Jatuh ke tidak pagar dia? Tak. Lubang tidak. Ada lubang ada orang masuk tu. Saya cakap kalau kawasan sini memang tak ada lubang. Tepi-tepi sana lah yang ada lubang. Berana rumah tu kan? Ada juga lubang. Ada juga. Dalam rumah tu memang selalu ada lubang. Dia yang macam ni dia macam saya dulu kecil-kecil bukan tak ada durian kat rumah. Jenis degil. Durian banyak ada. Jenis degil. Suka ambil orang saja. Malam saya 2 hari lepas saya beli durian dekat Damansara. Udang merah. Harga jangan cakap lah. Balik rumah durian peram. Dia muda lah. Dia nanti cendol. Minum lagi. 2. Durian Pasadahan. Kalau tu kita tanya dia cakap campur. Campur enak. Tak boleh cakap. Mana lah. Tak banyak. Terlapang. Tak ada. Rumah dia. Apa kan? Sekejap pekat kuat. Halus kan?
Alhamdulillah. Lama. Apa ada luar?